Okey, selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini, kita akan menyelami satu perjalanan kerohanian yang sangat luar biasa, iaitu tafsir Ibnu Kathir bagi surah Al-Mulk. Ini bukan sekadar bacaan teks biasa ya. Kita sebenarnya akan merungkai rahsia, potensi pelindung dan kekuatan sebenar surah ini berdasarkan sumber yang paling sahih. Jadi, bersedia untuk melihat surah Al-Mulk dari sudut yang mungkin tak pernah anda terfikir pun sebelum ni. Cuba dengar kata-kata hebat ni. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menggelar surah ini sebagai Al-Mani'ah atau Sang Pencegah. Kenapa? Sebab ia secara literal mencegah pembacanya daripada azab kubur. Ini satu pendedahan yang sangat besar, maknanya surah ni bukan setakat teks teologi untuk dibaca kosong, tapi ia sebenarnya bertindak sebagai perisai pelindung fizikal dan rohani untuk kehidupan kita di fasa seterusnya. Hebat kan? Jom kita terus masuk ke bahagian pertama, keutamaan pelindung azab kubur. Kalau kita rujuk tafsir Ibnu Kathir, ada 3 kelebihan utama yang digariskan. Pertama, surah ni bertindak sebagai pemberi syafaat. Kiranya macam peguam bela setia kita di akhirat, sehinggalah dosa kita diampunkan. Kedua, macam yang kita sebut tadi, ia adalah penyelamat mutlak daripada siksaan kubur. Dan yang ketiga, yang ni sangat penting untuk kita ingat, Rasulullah SAW sendiri takkan pernah tidur setiap malam selagi baginda tak selesai membaca surah ni. Cuba fikirkan, kalau insan paling mulia pun tak pernah tinggal amalan ni walau satu malam, bayangkanlah betapa besarnya nilai surah ni untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Baik, kita beralih pula ke bahagian kedua, kekuasaan mutlak dan ujian hidup. Mari kita perhatikan betul-betul perkataan pertama dalam surah ni. Tabarakah, maksudnya Maha Suci dan Maha Agung. Ibnu Kathir jelaskan yang ini bukan sekadar kata-kata pujian, tapi satu penegasan tegas bahawa Allah memegang kawalan sepenuhnya ke atas seluruh alam semesta. Dia bebas melakukan apa sahaja yang dikehendakinya tanpa ada sesiapa atau apa-apa pun yang boleh menghalang. Ini adalah asas atau tunjang utama untuk setiap ayat yang kita akan kupas selepas ni. Jadi, poin yang sangat krusial kat sini, bila kita bercakap tentang tujuan kehidupan, Allah tak jadikan hidup dan mati ini saja-saja. Ia sebenarnya satu pentas ujian untuk melihat siapa dalam kalangan kita yang paling baik amalannya. Dan menariknya, menurut tafsir ini, Allah tak cari kuantiti. Dia tak pandang pun siapa yang sekadar buat ibadah paling banyak. Sebaliknya, dia menilai kualiti. Amalan yang paling ikhlas daripada hati dan semestinya yang paling selari dengan panduan sunnah. Sekarang, cuba bayangkan anda memandang ke langit malam. Sebahagian daripada kehebatan mutlak itu terbentang luas di atas kepala kita. Allah malah mencabar kita untuk merenung 7 petala langit dan cari kalau ada kecacatan. Memang anda takkan jumpa. Berdasarkan tafsir, bintang-bintang ni dicipta dengan 3 tujuan kosmik yang cukup mengagumkan. Pertama, sebagai perhiasan yang mengindahkan langit gelap kita. Kedua, ia berfungsi sebagai peluru rejaman untuk menghalau syaitan yang cuba mencuri dengar urusan di langit. Dan ketiga, sebagai sistem navigasi atau penunjuk arah semula jadi. Penciptaan yang langsung tiada retak dan cacat cela. Okey, untuk bahagian ketiga ni, nadanya bertukar sedikit serius, kengerian deraka dan penyesalan kafir. Tafsir ini melukiskan satu gambaran yang sejujurnya sangat menakutkan dan terasa begitu hidup. Bayangkan, api neraka Jahannam tu bukan sekadar kawasan hukuman fizikal biasa, tapi ia digambarkan seolah-olah ditiupkan roh kemarahan. Bila golongan yang ingkar dicampakkan ke dalamnya, neraka tu menggelegak, mendidih dan melepaskan tempikan yang memekakkan telinga. Ibnu Kathir menggunakan frasa bahawa neraka itu hampir pecah sebab ia tak dapat tahan kemurkaan yang teramat sangat terhadap manusia yang berani kufur kepada penciptanya. Berhenti sejenak dan cuba renungkan soalan ni. Tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi amaran? Ini adalah satu soalan retorik tajam yang akan dilemparkan oleh para malaikat penjaga neraka kelak. Kenapa soalan ini penting? Sebab ia membuktikan keadilan Allah yang maha sempurna. Tak akan ada seorang manusia pun yang akan dicampakkan ke dalam kengerian azab tu tanpa diberikan amaran, hidayah dan peluang oleh utusannya ketika mereka di dunia dulu. Dan di sinilah datangnya titik kerugian yang paling mutlak. Tengok luahan kesayangan penghuni neraka ni. Mereka akhirnya sedar, tapi malangnya, ia adalah satu kesedaran yang dah terlalu lambat. Ibnu Kathir tekankan kat sini bahawa penyesalan terbesar mereka tu berpunca daripada satu kegagalan yang nampak sangat mudah. Mereka mensia-siakan kurniaan akal. Ya, kalau mereka gunakan intelektual dan pendengaran untuk menilai kebenaran dengan jujur, pastinya mereka takkan terbakar di sana. Baik, mari kita rungkai ketegangan tadi dan masuk ke bahagian keempat, ganjaran mukmin dan ilmu Allah. Nampak tak perbezaan yang sangat ketara kat sini? Di satu sisi,
Kita dihadapkan dengan nasib huru-hara, jeritan dan seksaan bagi mereka yang degil membantah peringatan. Tapi di sisi yang satu lagi, wujud jaminan keamanan, keampunan agung dan syurga yang penuh damai. Kunci kepada ganjaran besar ni, ketaatan yang disembunyikan. Ganjaran ni diberikan khas kepada mereka yang benar-benar memelihara ketakwaan kepada Tuhan, walaupun pada waktu mereka sedang bersendirian, di tempat yang sunyi tanpa pandangan sesiapa pun. Dan ketahuilah, ketaatan tersembunyi itu tak akan pernah luput daripada pandangan ilahi. Kenapa? Sebab sifat Allah itu Al-Latif Al-Khabir, maha halus dan maha mengetahui. Ayat ni seolah-olah satu peringatan mesra untuk kita bahawa setiap lintasan hati, setiap niat dan perbuatan yang kita sorok serapat mana pun, semuanya jelas terang benderang bagi Tuhan. Menurut Ibnu Kathir, adalah satu kemustahilan bagi Sang Pencipta untuk tidak mengetahui secara terperinci setiap zarah perlakuan makhluk ciptaannya. Sekarang, kita luaskan kembali perspektif kita ke dunia fizikal menerusi bahagian kelima, bukti kekuasaan di alam semesta. Kalau kita teliti, tafsir menjelaskan satu keseimbangan alam yang cukup menakjubkan. Di satu pihak, bumi ini dah dijadikan jinak, dijadikan mudah untuk kita diami, bermusafir, berniaga dan cari rezeki. Tapi di pihak yang lain pula, wujud dua amaran keras yang kita tak boleh lupa. Pertama, bumi tempat kita sedap berpijak ni boleh je tiba-tiba terbuka dan menelan kita hidup-hidup. Kedua, ribut batu boleh menghujani kita dari dada langit secara mengejut. Pengajarannya mudah, teruskan bekerja menabur bakti, tapi jangan pernah sesekali kita rasa angkuh dan kebal daripada kuasa Tuhan. Dan ini ditunjukkan dengan sangat brilian melalui satu metafora visual. Cuba bayangkan seekor burung di dada langit, mengembangkan sayapnya dengan bebas. Tak ada kabel atau tiang pun yang tahannya daripada jatuh terhempas ke bumi, melainkan ihsan dan penjagaan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ia mendidik kita tentang erti kebergantungan total. Kalau burung pun hidup sepenuhnya di atas belas ihsan Tuhan, ini kan pula kita sebagai manusia kan? Akhirnya, kita tiba di penghujung, bahagian ke-6, kiamat dan kebergantungan mutlak. Ada satu pertentangan sikap yang sangat jelas di sini. Golongan musyrikin sering mempersendakan amaran dengan cabaran bernada angkuh bila agaknya kiamat ni nak berlaku. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab dengan penuh kerendahan hati, masa sebenar kiamat adalah rahsia teragung yang hanya berada dalam genggaman pengetahuan Allah. Peranan Nabi bukanlah seorang tukang tilik masa depan, tapi hanyalah seorang pembawa peringatan yang lurus. Ini menekankan batasan mutlak kemampuan jangkauan minda kita. Tapi bila hari kebangkitan tu betul-betul muncul, segala ejekan tu akan lesap serta-merta. Ibnu Kathir menerangkan dengan terperinci satu transformasi fizikal yang memilukan. Wajah golongan yang dulunya angkuh ni akan tiba-tiba bertukar jadi kelat, gelap gelita dan sangat buruk. Kenapa? Sebab ia adalah manifestasi ketakutan dan kejutan yang tak terperi apabila mereka bersemuka secara live dengan azab kebenaran yang selama ini didustakan. Realiti bahasa tu akan merentap jiwa mereka tanpa sebarang belas kasihan. Untuk melabuhkan tirainya, surah ini meninggalkan kita dengan satu soalan yang sangat deep untuk menguji intipati kebergantungan kita. Cuba anda renungkan ini sejenak. Jika esok pagi semua sumber air di sekeliling anda ghaib dan ditelan jauh ke dasar bumi, siapakah yang mampu mengembalikan air yang mengalir tu untuk mendinginkan hayat anda? Tiada jawapan lain. Tiada sains atau teknologi yang mutlak mampu melakukannya, melainkan ihsan daripada Allah semata-mata. Diharap kupasan kita kali ini benar-benar membuka minda tentang kemuliaan surah Al-Mulk, menjadikannya perisai hidup harian anda. Teruskan mendalami maknanya dan selamat beramal.